So filter dekat sini bang. Nampak sikit pegang, sikit tarik. Ni. Nampak? Korang tengok. Warna dia padu. Sebab tu gearbox ni jahanam. Sebab tu gearbox ni rosak. Sebab ada filter tak nak tukar. Dia duduk dalam sikit. Ada orang tak nak buat. Lah ingatkan oil filter kat Oisam. Bang, ni untuk kereta-kereta yang sikit cakap sahaja. Dengar elok Gen 2 wajar. Gen 2 tu CPS ke Kempro, dua-dua pakai gearbox auto macam ni. Wajar. MMC ke Kempro ke CPS guna gearbox ni juga auto. Dapat bang? Lepas tu Izora CPS. Dia menggunakan gearbox macam ni, filter kat dalam juga. CFE tak payah buat macam ni. Yang model Bolt, dia boleh buka bahagian bawah, gearbox CVT. Tak payah buka macam ni. Faham Persona. Bukan Persona lipas lah. First generasi Persona. Kena buat macam ni juga. Nak kena buka filter. Kena buka turun gearbox. Kena buka housing depan. Sama je. Saga BLM. Saga FL. Semua filter yang duduk dalam gearbox. Izora Turbo bang, tak payah turun gearbox. Dia buka mangkuk bahagian bawah je bang.